Kalau korang perasan kan, I takkan dengar cakap orang unless it's my mom. No, it's my dad. Kalau my dad, I dengar cakap. Kalau orang lain, I tak dengar cakap. Lantak kau lah nak marah aku. Not my fault. Kak Ida okey ke tak? Alhamdulillah kakak saya okey. Tengok track dia. I tak tengok. Korang bagi tahu lah. Tapi I tak macam ni, kata orang. Selalunya, I'm the type of person, kalau ada benda masalah, I tak akan settle online. Sebab kalau settle online, nanti banyak orang cakap, nasib Amal ni tak ada buku. Saya tak adalah nak main buku-buku ni. Dia panggil orang makcik, tapi dia sendiri yang nak tulis point dia dalam buku. Lawak lah. Dia cakap macam ni, kalau bukan sebab suami kau kaya dengan mak mentua kau kaya, kau duduk kat tepi jalan. Like, hello, excuse me, kakak saya tu kalau